Kukup bukan sekadar sebuah pekan nelayan. Pada satu masa dulu, tempat ini merupakan pusat perdagangan bata antara negara Malaysia, Indonesia dan Singapura. Barang-barang seperti ikan, belacan dan hasil laut semua bertukar tangan kat sini. Nak tahu lagi best, Kukup ada feri ke Pulau Karimun, Indonesia sampai ke hari ini. Feri ini penting tau. Dari zaman dulu, pedagang dari Johor boleh terus ke Kepulauan Nusantara melalui Kukup. Pendek kata, Kukup ini penghubung budaya antara tiga negara. Pulau Kukup merupakan hutan bakau yang terpelihara dan diiktiraf UNESCO sebagai tapak Ramsar. Kat sini ada beratus-ratus spesies pokok bakau dan hidupan unik macam ketam bakau dan burung helang. Kalau korang sukakan alam semula jadi, Pulau Kukup pasti kena ada dalam bucket list korang. Kukup bukan setakat cantik, tapi penuh dengan nilai ekonomi tradisional. Ini tangkar ikan terapung, tempat ternak ikan segar macam siakap, kerapu dan bawal emas. Dulu, tangkar-tangkar ni jadi cara utama orang kampung